Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia macam tak apa-apa semangat lah orang Manjung ni. Kita cuba sekali lagi, boleh ke? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke orang Manjung? Alhamdulillah. Kalau saya kira-kira ni dah kali ketiga saya sampai sini lah, Alhamdulillah. Cuma tak tahu lah tuan-tuan berapa kali yang tuan-tuan pernah datang untuk program saya lah. Anyway, kepada yang baru kali pertama, yang baru first time dengar ceramah saya, selamat berkenalan. Nama saya Izhar dan saya tak penting. Yang penting tuan-tuan adalah watak utama dalam program ni. Tuan-tuan lupa saya pun tak apa, tapi jangan lupa apa ilmu yang kita nak kongsikan pagi ni. Cuma sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, sebelum kita nak cerita lebih panjang tentang tajuk kita, saya sebenarnya kena berterus terang dengan tuan-tuan. Satu perkara yang mungkin akan melukakan tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa ke? Terluka sikit tak apa ke? Tak apalah sangat dah. Banyak terluka dalam kehidupan kan. Tadi saya duduk lama dekat luar dewan tu. Dan saya duduk dekat bangku kat luar tu. Dan saya ada baca-baca. Biasalah ustaz-ustaz ni dia ada baca-baca dia. Jadi saya ada baca-baca tadi. Bila saya baca-baca, makin nampak. Rupa-rupanya dalam ramai-ramai dalam dewan ni, dalam auditorium kita ni, dalam Dewan Anjung Perdana kita ni, saya terus terang je lah ada 7 orang yang dia ni sebenarnya jasad je kat sini. Dia punya roh tak masuk pun. Tahu tak kenapa? Sebab dia sebenarnya tak nak pun datang sini. Dia datang sebab bos suruh. Dia datang sebab kawan paksa. Dia yang kawan paksa tu dia tengah duduk sebelah kawan dia lah sekarang ni. Jadi tuan-tuan, cakaplah apa pun 7 orang ni tak masuk pun dalam kepala. Sebab terpaksa, tak apalah, janji ada sarapan, bolehlah kan. Datang je lah kan. Kalau tak aku kena beli kat luar kan, contoh. Jadi 7 orang ni datanglah, tak apalah, tadah je lah telinga, bukan lama sangat pun, sejam je pun ceramah. Okey, tuan-tuan, 7 orang ni saya takkan biarkan duduk selesa dekat sini. Saya akan jemput dan tarik dia ni atas pentas ni. So akan ada 7 orang kat sini berbaris. Kita akan saksikan wajah orang yang datang majlis ilmu tak ikhlas ni. Boleh. Kan tadi kata okey je kalau terluka sikit kan. Okey, siapakah 7 orang ni? Saya dah tahu dah pun. Minta maaf lah, saya dah nampak muka-muka 7 orang dah nampak dah. Maknanya tadi masuk je saya terus dapat tangkap muka 7 orang. 1, 2, 3, betul 7 orang. Kecuali kalau ada yang baru masuk lagi lah. Jadi macam mana nak tahu 7 orang ni? Tak adil lah kalau saya terus tarik. Jadi kita akan buat sikit aktiviti. Saya nak minta izin untuk saya bangun. Boleh ke tuan? Sebab kan bila saya boleh bangun ni free sikit lah. Cuma kamera lah nak kena ubah sikit. Okey, tuan-tuan, kita akan buat sikit aktiviti. Aktiviti ni namanya adalah upacara memanggil roh. Kan tadi roh terpisah daripada jasad tadi kan, tak masuk-masuk lagi. Kita akan buat aktiviti itu. Okey, arahannya mudah. Cuma saya nak bagi tahu lah tuan-tuan. Kan saya bagi tahu berapa orang? 7 orang kan? Dalam 7 orang tu, seorang je lelaki, 6 semua perempuan. Tahu tak kenapa tuan-tuan? Sebab lelaki abang-abang yang datang hari ni memang datang ikhlas kerana Allah. Akak-akak tengok pun dah nampak dah muka-muka pecinta ilmu. Akak tengok pun dah tahu dah memang tak sabar-sabar, memang suka dengar ceramah. Tak boleh satu hari tanpa tak ada ceramah dalam kehidupan abang-abang kita. Atau yang dia excited tu. Jadi tuan-tuan, perempuan, 6 orang tu perempuan. Jom kita tengok siapakah orang yang akan naik atas pentas ni. Okey, abang-abang jangan drop my water face abang. Abang kena pastikan luluslah upacara ni. Okey, arahan mudah je tuan-tuan. Cara dia adalah, tuan-tuan saya nak minta jari buat macam ni. Tangan kanan jari macam ni. Okey, tangan kiri buat macam ni. Maksudnya dia macam ni satu, tangan kiri macam ni satu. Dia jari macam ni, lepeh macam ni, buka macam ni. Okey, sekarang ni
Aktiviti ini tuan-tuan hanya boleh buat dengan rakan-rakan yang sejantina saja kat sebelah. So boleh check dulu kau sejantina ke tak sejantina ni. Ataupun boleh tanya dulu kan. Okey, sekarang ni jari ni tuan-tuan letakkan dekat tapak tangan kawan sebelah kanan. Kan tadi kawan sebelah kiri kanan kita kan buat macam ni kan. So letakkan dekat, dia jadi macam ni. Macam tu. Kalau abang sampai tak? Sampai tak? Sampai. Alright, okey, cantik. Boleh Boleh. Okey. Cantik kakak, okey? Cantik. Okey, kepada yang macam ni kan duduk tepi macam ni kan? Macam ni kan? Okey, letakkan tangan perlahan-lahan, jangan nampak sangat orang tak nak kawan kita. Okey, pelan-pelan, slow-slow je letak. Kesian macam ni tak ada kawan kan, buat kat dinding. Okey, turunkan perlahan-lahan Okey. Alright, okey. Next, arahan dia adalah bila saya sebut nombor 3, buat 2 perkara. Bila saya sebut nombor 3, buat 2 perkara. Pertama adalah tangkap jari yang ada dekat tapak tangan kita tu. Contoh saya sebut 3, tangkap. Dalam masa yang sama, bila saya sebut 3, tarik jari kita daripada kena tangkap. So maknanya kena tangkap dan kena tarik. Sesiapa yang tangan dia kena tangkap, jari tak sempat tarik kan, maksudnya, dan dia tak dapat tangkap orang. Inilah 7 orang yang kita cari. Dan kita akan tarik buat atas pentas. Tonton tahu tak kenapa ada air ni? Ini air untuk rukyah 7 orang tu. Okey, tak sabar nak tengok 7 orang ni Peringatan, kalau dah dapat tangkap jari kawan, terus angkat. Cakap, dai ni. Tangkapan pertama macam tu Kita akan terus tarik dia naik atas pentas. Okey. Dia dah mula anxiety dah. Alamak. Kalau macam mana dah tahu aku tak ikhlas datang ni lah. Dia orang tak ikhlas, dia memang kena tangkap jari dia. Okey, sebab dia kan roh tak masuk lagi kan. Okey, ready tuan-tuan? Kita mulakan. Takutnya. Tuan-tuan bayangkan berapa ribu orang dalam live ni yang akan tengok kita kat depan. Kena pula laki kita tengok, lah bini aku tak ikhlas datang ceramah agama, punyalah seimbang tangkap gambar abang terkena ceramah kan. Alright, ready? Semua sekali. Bila saya sebut nombor, abang tu dah tangkap dah tangan anda. Aku tangkap je lah, kau pun tak ikhlas pun. Bertenang kan tuan-tuan? Ready? 1, 2. Sabar. Baru nak kira, baru nak sampai. Abang row ketiga ni steady macam tu je. Okey, ready? 1, 2. Tak aci macam tu. Sorry, tak aci. Bang, tak boleh tangan macam ni bang. Abang nampak sangat nak jatuhkan kawan tu. Biar ni lurus je. Lepas tu bang, jari tu akak-akak, tuan-tuan perempuan, tak payahlah angkat, letak je. Yakin dengan Allah. Okey, ready? Semua sekali. 1, 2, 3. Mesti ada yang kena ni, mesti. Oh Allah, abang dah kena seorang dah, 1. Akak-akak dia yang kena. Oh, kena juga. Dia tak lepas tangan. Jangan lepas lagi. Okey, untuk yang kena tangkap jari, saya nak bagi tahu ini baru cuba try test. Ni baru nak feel the game. Tuan-tuan senang, lepas 1, 2, lepas 2, 3 dah boleh ready. Yang ni yang betul-betul punya, kita tukar arahan. Tetap tangkap jari kawan juga, tetap tarik jari juga, cuma arahan dia berubah. Tangkap jari kawan dan larikan jari bukan bila saya sebut nombor 3, tapi bila saya sebut perkataan ni tuan-tuan. Sayu. Perkataan apa? Sayu. Bila saya sebut sayu, baru tangkap jari kawan dan larikan jari. Kali ni siapa yang kantoi, kita akan tarik tuan-tuan ni atas pentas. Okey, ni betul-betul. Ni bukan try test dah tak ada dah. Okey, standby, jari dan juga tangan dari dia tuan-tuan. Letakkan jari atas tapak tangan kawan. Tak apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang ikhlas kerana Allah, tuan-tuan tak risau je lah. Ni yang jadi tak ikhlas tu. Okey, ready? Bukan. Sudah tukar arahan. Sudah tukar. Sabar. Ready? Fokus tuan-tuan
Perkataan apa? Satu hari, dia nak cerita. Satu hari, mak jemah berjalan-jalan. Dia jalan. Dia masuk pasar. Dah dekat. Pasar, dekat, hampir. Okey, dia masuk pasar. Pasar pula memang pasar pagi. Yang macam-macam ada jual tu. Pergilah kat pasar. Masuk pasar, pergi kedai pertama. Nak hampir dah. Dan mak jemah tanya, Assalamualaikum, ini jual apa? Mak jemah, saya ni dah lama dah berjual kat pasar ni. Takkanlah mak jemah tak dapat cara pergi saya jual apa? Oh, mak jemah tak bawa spek ni lagi. Kau jual apa ni? Okey, makcik jemah nak beli apa? Makcik nak buat sup. Dia nak sampai dah. Makcik buat sup, okey. Makcik ada semua ingredient, semua bahan kecuali satu je. Okey, apa dia cik? Macam ni, mak jemah dah ada dah ayam, dah ada dah sup bunjut, dah ada dah kayu manis, bunga lawang, semua dah ada kecuali satu. Okey, apa dia? Alah, yang hijau-hijau tu. Dah hampir. Oh, maksud mak jemah yang satu tu, yang tak ada tu, cepat sikit boleh tak? Sebab dah lenguh tangan ni. Tiba-tiba ada satu orang daripada tepi, dia tolak troli kan. Dia cakap, tepi, panas, sayur. Okey, saya nampak abang-abang semua selang. Oh, kena juga. Ada tak akak-akak yang kena? Oh, tak ada tu. Semua kawan-kawan. Kita kan sepena anti rasuah. Jangan rasuah kawan-kawan. Okey, tuan-tuan, sebabkan saya tengok lebih menurun bilangan orang yang kena tangkap jari tu, jadi saya membuka pintu pengampunan buat semua. Kita maafkan semua, tapi saya nak minta tuan-tuan untuk beri tepukan gemuruh untuk diri sendiri, tuan-tuan. Apa sebab pun tuan-tuan datang, apa niat pun tuan-tuan datang, kena paksa ke, dipaksa ke, bos suruh ke, tak sengaja ke, dia macam tiba-tiba dia kat dalam ni kan. Ada orang pancing dengan ada serapak. Ya Allah, bagusnya pecinta ilmu ni. Tapi tuan-tuan duduk sinilah, saya baliklah kan. Okey, tuan-tuan, dalam masa yang sangat singkat ni, dalam lebih kurang pukul 10 saya dimaklumkan untuk kita ni nak habis session saya ni. Saya nak gunakan masa betul-betul untuk saya nak share tentang tajuk kita hari ni, pekerja dan emosi. Dan tuan-tuan, seperti mana kata MC tadi, kalau tuan-tuan ada soalan nak tanya, tuan-tuan terus tanya je. Dan skrip dia saya dah akan bagi siap-siap. Kalau kadang kita nak tanya tapi kita rasa takut, bimbang, risau orang cakap apa kan, tuan-tuan guna je skrip saya ni. Skrip dia berbunyi begini. Assalamualaikum Dai, saya ada satu soalan. Soalan ni soalan daripada kawan saya. Saya ada seorang kawan, dia satu, gunakan saja kawan. Kalau boleh tunjuk muka kawan tu kat sebelah tu, walaupun bukan dia yang tanya pun. At least soalan tu sampai. Okey, kalau nak tanya soalan. Alright, jom kita pergi pada part ataupun tajuk pekerja dan juga emosi. Tuan-tuan, kenapa tajuk ni ada kaitan pekerja ni dengan emosi? Kenapa kena kaitkan pekerja dengan emosi? Banyak lagi benda lain yang berkait dengan emosi juga. Keluarga ada emosi, perempuan ada emosi, perempuan ada emosi kan, macam-macam benda lagi boleh kaitkan. Tapi kenapa pekerja dan emosi? Kerana tuan-tuan, dalam banyak kajian menunjukkan bahawa pekerja, tak kisahlah swasta ke, kerajaan ke, negeri ke, penguasa ke, duduk office ke, as long as kita pekerja, akan ada kaitan dengan emosi. Dan saya nak cerita beberapa statistik yang terbaru, tuan-tuan. Ni just nak share sekali lalu sebab saya tak nak nampak macam di dalam universiti pula, punya kuliah pula. Pertama sekali, tuan-tuan, banyak kajian dekat Malaysia ni yang dijalankan menunjukkan bahawa pekerja-pekerja, ni saya cerita kat Malaysia, tak cerita kat luar negara lah. Di Malaysia menunjukkan bahawa peningkatan orang yang ada anxiety, peningkatan orang yang ada depression dan stres. Dan tuan-tuan, saya nak share beberapa kajian. Kajian pertama ni, tuan-tuan, dibuat oleh Regus, mendapati bahawa 70% penyakit rakyat Malaysia datang daripada tekanan dekat tempat kerja. Maknanya kalau ada yang gaut, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, 70% datang daripada tekanan dekat tempat kerja. Itu pertama. Ada yang ngangguk tu. Betul-betul kawan saya gaut ni. Betul lah tu. Tergolong dalam peratusan tu lah tu. Kedua,
Kajian yang kedua menunjukkan bahawa 70% konflik dekat tempat kerja bukan sebabkan tugas semata-mata, tapi sebabkan emosi yang tak diuruskan dengan baik. Itu kedua. Ketiga, 50% pekerja yang datang daripada Gen Z. Sini ada Gen Z ke tuan-tuan? Sebab saya tengok jap. Tak adalah Gen Z. Jiwa Gen Z adalah saya tengok. Tapi kalau Gen Z saya ingat tak ada. Macam mana nak tahu dia Gen Z? Gen Z ni dalam satu teori gap generation. Gen Z ni dia lahir, okey cuba check lah. Mana tahu kita Gen Z? Gen Z ni lahir bermula 1997 sehingga 2012. Ada sini abang-abang sini lahir bermula 1997 sampai 2012. Cuba angkat tangan sikit Gen Z. Sebab kita nak ada bukan. Ada angkat je, tak dosa pun. Kita nak kecam je. Oh ada 1 2 3 4 tak ramai. Abang-abang ada Gen Z? Tak ada. Kita semua gen yang membesar dengan banyak kesusahan. Okey. Gen Z 50% pekerja yang datang daripada Gen Z berhenti kerja hanya sebab diorang dah tak happy dah kat tempat kerja. Tak happy je berhenti. Tak seronok je happy. Tak seronok je happy. Tak seronok je berhenti. Kena barangan bos je berhenti. Tapi bukan semua ni kajian 50%. Abang-abang saya nak tanyalah yang lama dekat majlis pembedaran. Pernah tak kena marah? Allah, bukan takat kena marah dengan bos je, dengan rakyat awam pun kena marah, betul tak? Maki, hamun, marah ni dah jadi macam sambal belacan lah dalam kita punya makanan. Jadi kalau setiap kali marah nak berhenti, tuan-tuan, sampai Abang Jamil, kita tak dapat kerja lama kat satu tempat kerja. Tetap kena marah punya. Bos kena marah tak? Tetap kena marah juga. So kat mana pun, di mana pun tetap kena marah juga. Tapi kita tak nak salahkan Gen Z hari ni. Cuma nak bagi tahu disebabkan pengurusan emosi itu menyebabkan ada yang memilih untuk berhenti kerja. Ketiga, satu lagi kajian tuan-tuan menunjukkan bahawa 1 daripada 3 rakyat Malaysia. Maknanya tuan-tuan, 1 daripada 3 ni kalau kita duduk kawan kita seorang kiri kanan bertiga, kata kajian daripada NHMS, National Health and Morbidity Survey, 1 daripada 3 rakyat Malaysia ada simptom anxiety dan depression. Jadi maknanya kalau abang-abang tengah duduk sekarang ni, kakak-kakak tengah duduk sekarang ni, kakak dah boleh pilih dah antara 3 ni, kau siapa? Dah boleh undi. Aku rasa kau kot. Kau macam anxiety sikit, aku tak. Dah boleh dah. Sebab kajian tu mengatakan begitu. Dan tuan-tuan, ini adalah numbers yang dikaji bahawa tidak akan turun dalam masa terdekat. Maknanya numbers ini akan semakin meningkat, dia tidak menurun. Dan mesti ada dia punya sebabnya. Dan ini yang saya nak kongsi tuan-tuan, sebab-sebabnya. Punca-punca menyebabkan numbers ini semakin meningkat dan semakin membimbangkan. Tuan-tuan, terus teranglah tuan-tuan, saya bagi tahu ada satu kajian, ini last lah saya bagi tahu satu kajian lagi. Pada tahun 2030, which is lagi 5 tahun. Pembunuh nombor 1, penyakit yang membunuh nombor 1 secara global bukan lagi jantung, kanser, bukan. Tetapi disebabkan oleh kesihatan mental. Tuan-tuan, kesihatan mental ni, dia bukan takat dia suicide. Suicide ni apa? Bunuh diri. Bukan hanya bunuh diri. Sebabkan masalah mental ini jugalah, dia boleh mudaratkan family dia, mudaratkan orang sekeliling dia. Jadi tuan-tuan, sebab itulah saya ingat perlu untuk kita belajar, at least dapat masa sikit ni belajar sikit pengurusan emosi, ataupun dalam psikologi dipanggil emotion literacy. Kemampuan untuk menguruskan emosi dengan baik supaya kita ni tidak menjadi punca kepada kerosakan, kemudaratan orang lain juga. Macam ni tuan-tuan. Ada orang dia okey kat tempat kerja, dia tahan emosi tapi dia lepas kat keluarga. Ada yang dia tak boleh tahan dekat keluarga. Contohlah baru lepas bergaduh lah dengan suami contoh kan, baru bergaduh dengan isteri contoh. So dia bawa ke tempat kerja emosi tu. Itu jadi anak-anak buah jadi mangsa tu. Kan satu department jadi mangsa tu. Dalam psikologi dia dipanggil spillover effect. Apa yang berlaku dekat rumah, dia bawa ke tempat kerja untuk luahkan. Apa yang berlaku dekat tempat kerja yang tak settle, unfinished business orang Manjung kata, dia akan terbawa-bawa dan dia lepaskan dekat anak-anak, isteri dan ahli keluarga.
Jadi tuan-tuan, somehow itu akan membuatkan hidup kita, work life kita ni akan bermasalah. Jadi tuan-tuan, saya datang ni, saya nak kita sama-sama bantu diri kita. Apa nak buat? Kadang-kadang kita stuck, Dai, saya tak tahu nak buat apa, Dai. Dah berubat macam-macam ustaz dah berubat kampung dah. Tak tahulah kenapa baran tu masih ada. Tak tahulah kenapa rasa macam nak maki orang. Tak boleh lah, saya rasa macam dah tak best dah kerja. Tuan-tuan, insyaAllah hari kita cuba tengok apa punca-punca ni. Tuan-tuan, kadang kita hanya settlekan simptom, kita tak settlekan punca. Saya bagi analogi. Apa beza simptom, apa beza dengan punca? Root cause orang panggil. Kita, contohlah dapur kita, sinki dia rosak, paip dia pecah, melimpah air, penuh, banjir kita punya dapur. Naik ke ruang tamu, masuk ke bilik tidur kita. Kita pun bangun-bangun tidur, tengok apa pasal banyak sangat air. Kita pun bersihkan dalam bilik tidur kita je air. Maknanya kita lap je. Soalan saya, selesai tak masalah? Jadi, naik balik air, masuk balik air dalam bilik. Itulah kita. Kita hanya selesaikan lap, cuci dalam bilik kita saja. Itu adalah simptom. Root cause dia kat mana? Root cause dia adalah dekat paip utama sinki dapur kita. Itu yang kita kena pergi, tutup paip utama, tukar sinki baru, tukar paip baru, dan kita boleh on balik. Dan kita telah pun selesai punca. Sama juga tuan-tuan, emosi ni, kadang kita marah, kita tak suka orang, kita jadi toksik, mulut kita ni jenis suka sakit hati orang. Tu hanya simptom. Tapi kita tak settlekan root cause, punca dia. Dan punca dia tuan-tuan, ni saya nak share tuan-tuan. Dalam kajian daripada Open University Malaysia, ada 7 punca menyebabkan satu pekerja itu dia ada ketidakseimbangan emosi. Boleh tuan-tuan? Are we ready? Saya nak sebut 7 ni. Saya sebut dulu sekali lalu, nanti kita tengok apa yang kita boleh buat. Pertama sekali tuan-tuan, disebabkan oleh burnout. Burnout ni maksudnya penat yang melampau-lampau. Dia penat, mana kerja pun penat. Tapi dia penat yang melampau. Penat melampau ni tuan-tuan, dia akan feel satu keadaan yang dia dah hilang keseronokan bekerja dah. Dia memang datang kerja ni ulang-ulang benda yang sama je. Maknanya aku datang je lah. Dia hari Ahad dia akan stres malam sebab esok Isnin. Dan dia tak sabar hari ni sebab esok hari ni esok Sabtu. Perak cuti Sabtu kan. Dia macam tak sabar-sabar, macam dia masuk kerja je kan, tak sabar nak balik. Dia macam tu. Sebab apa? Sebab dia dah memang burn out dah. Dan dia dah ulang benda ni berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dah. Dan dia tak tahu nak buat apa. Dan bukan takat dia hilang rasa kat kerja, dia dah hilang rasa dalam berkeluarga pun. Sekadar ada isteri, sekadar ada anak, sekadar ada suami, balik rumah uruskan suami, masak, tidur, esok ulang benda yang sama, lusa ulang benda yang sama, kita akan burn out. Tuan-tuan, kalau kita kerja tak beza pun dengan robot yang ulang benda yang sama, kita akan burn out. Kita tidak diciptakan untuk buat benda yang sama berulang-ulang. Ini saja share tuan-tuan. Perasan tak dalam Quran Allah sebut sungai-sungai. Kalau Allah sebut tentang kenikmatan dalam syurga, antaranya adalah sungai-sungai. Sungai madu, sungai arak, sungai susu, sungai yang mengalir. Kenapa sungai bukan laut? Tak apa, jangan risau. Ustaz tanya, Ustaz jawab je. Jangan risau tuan-tuan. Orang takut dengan cara saya sebab Dai Izzah tu dia suka tanya orang soalan. Tak apa tuan-tuan, saya tanya, saya yang jawab. Cuma saya ni minta tolong tuan-tuan satu je benda. Masa Ustaz tanya tu, boleh tak tuan-tuan buat muka tengah berfikir? Boleh? Jangan nampak saya seorang je function kat sini tuan-tuan. Biar sama-sama function. Okey. Soalan saya, kenapa sungai bukan laut? Okey, terus cakap. Tak tahu, jawab je lah. Okey. Jawapannya tuan-tuan, kerana sifat sungai. Tuan-tuan, sungai ni sifatnya dia tidak lurus, dia tidak sekata, dia sentiasa ada kiri dan kanan, tinggi dan rendah. Kadang ada batu kat tengah, kadang ada batu kat kanan, kadang dia punya permukaannya tinggi, kadang permukaannya ada lekuk. Sungai tu kenapa tidak standard? Kerana dengan ada lekuk kiri kanan atas bawah, dia akan buatkan air itu dia bergerak dalam keadaan ada excitement. Kejap-kejap naik, kejap-kejap turun kiri kanan, menunjukkan bahawa ada excitement juga dalam syurga.
Syurga ni dia takkan sekata je. Dia takkan ada sesaat pun bosan dalam syurga. Sentiasa ada benda-benda baru dalam syurga yang kita akan nikmati. Tuan-tuan, kan kita daripada syurga. Sebab tu bila kita buat sesuatu kat dunia ni benda yang sama je, kita akan sakit. Tuan-tuan, kena cari benda baru. Benda baru, habis tu kena tukar tempat baru ke apa? Tak, nanti saya bagi tahu macam mana nak buat tu. Tapi sekadar bagi tahu tuan-tuan, punca pertama, burn out. Melampau. Itu yang pertama. Boleh ke tuan-tuan? Tak apa, jangan risau. Nanti saya beritahu solutionnya juga. Kedua, apakah punca menyebabkan pekerja kita berlaku ketidakseimbangan dalam emosi dan tertekan? Yang kedua, disebabkan oleh konflik interpersonal. Ni jenis bergaduh dengan satu department, gaduh dengan head of department, ketua jabatan, bergaduh dengan timbalan pengarah, tak berapa suka dengan kita punya admin, tak berapa berkenan dengan kita punya finance, tak suka dengan HR kita, bermusuh dengan penguatkuasa kita, tak suka dengan yang jaga kat parking. Contoh, ada konflik interpersonal, dia memang akan buatkan kita ni makin stres. Muka dia naik lagi, sip-sip dia kena pula di satu department dengan kita. Aduh, tak boleh tukar department ke? Itu kedua, konflik interpersonal yang tak diuruskan dengan baik. Ketiga, disebabkan oleh komunikasi yang lemah. Tuan-tuan, komunikasi ni antara hukuman yang dahsyat terhadap banduan adalah, kalau dia tak dihukum bunuh antara hukuman yang dahsyat terhadap banduan adalah diletakkan di satu bilik, satu sel yang tak ada komunikasi dengan orang. Antara yang pernah kena adalah Nelson Mandela. Berpuluh tahun kena penjara di satu penjara yang tak ada orang dan tak boleh bercakap. Kita kadang kalau kita tengok dekat cerita, dekat filem kan, orang banduan ni dekat penjara ni, ada masa dia akan main bola sama-sama, dia akan pergi duduk dekat kantin makan sama-sama, ada sembang. Tapi tuan-tuan, kalau tak ada komunikasi, langsung tak ada, kita akan mental. Kena pula kita silent treatment, orang tak nak cakap dengan kita, kita pun tak nak cakap dengan orang kan. Jadi dia akan merosakkan kita punya emosi. Sebab kita ni adalah social creature. Kita ni orang yang kena bercakap. Walaupun kau introvert. Tuan-tuan tahu kan introvert? Dia ada introvert, extrovert, apa lagi? Apa word lagi? Pervert? Itu bukan, itu tak termasuk. Dia ambivert. Ambivert, tuan-tuan tahu ambivert? Okay, introvert ni, dia macam ni, dia bukan tak jumpa orang. Dia kena orang mula dulu, nanti dia baru bercakap. Extrovert pula, dia terlebih pula. So introvert ni kita kena bagi tahu bila kau boleh cakap, bila kau kena cakap. Extrovert pula kita kena bagi tahu dia bila kau kena diam. Sebab dia bercakap je tak sudah. Ceramah cakap, dia pun ceramah juga kat belakang. Tu dia ada ulasan-ulasan dia tertentulah kan. Saya ni antara challenge saya kalau dalam ceramah tuan-tuan adalah bila saya kena ceramah dengan extrovert. Tuan-tuan, extrovert ni satu lagi, dia mana boleh duduk macam tuan-tuan? Dengar, angguk, catat. Dia akan macam dia hyper sikit pun ada juga kan. Dia macam dia kacau kawan, dia kacau telinga kawan, dia macam dia nak kena berkomunikasi macam tu. Tuan-tuan nak bunuh orang macam ni, tuan-tuan kurung je dia. Cepatlah dia meninggal tu kan. Okey. Jadi komunikasi yang lemah dia akan mengganggu kita punya emosi. Ni bukan hanya tak bercakap, bercakap banyak pun komunikasi lemah juga. Bila banyak bercakap, kata ulama, banyak salah. Bila banyak salah, banyak menyakitkan hati orang. Bila banyak menyakitkan hati orang, banyak dosa dia. Dan tempatnya di neraka bagi orang yang banyak dosa. Kita pun takut. So macam mana kita nak ada komunikasi yang baik, nanti saya share insya-Allah. Okey, yang keempat. Disebabkan oleh bebanan kerja yang berlebihan. JD kita yang makin bertambah. Ataupun disebabkan kita kena cover kerja kawan-kawan yang cuti, asyik-asyik cuti, asyik-asyik ambil EL, asyik-asyik tak ada. So, bebanan kerja berlebihan disebabkan banyak ngangguk tu. Saya cover kerja dia lah ni, kan? Ataupun kita buat kerja yang bukan kerja kita. Saya penguatkuasa, tiba-tiba saya kena key in pula nombor dekat akaun pula jadi finance. Contoh. Ataupun saya kena jadi HR pula, jadi admin pula. So, kita kena buat kerja yang bukan memang dalam kerja kita. So, itu pun jadi salah satu bebanan kerja. Termasuk tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni tiba-tiba ada orang, melainkan saya tak tahu lah tuan-tuan kalau penguatkuasa time kerja tuan-tuan macam mana. Tapi kalau contoh yang kerja office kan, kita masuk pukul, sini masuk pukul 8, 9, dia fleksi Okey, kalau masuk pukul 9, balik pukul 6, betul?
Lepas tu pukul 6 kita dah boleh teruskan kehidupan kita dengan keluarga kan. So kerja berlebihan ni maksudnya apa? Pukul 12 pun orang boleh WhatsApp kita settlekan kerja. Maknanya pukul 2-3 pagi pun bos boleh WhatsApp saya, boleh call, angkat, kau siapkan sekarang juga paperwork ni untuk esok pagi. So dia akan ada bebanan pekerjaan berlebihan masa juga. Ini dalam kajian. Dan juga tuan-tuan, kelima disebabkan oleh tempat kerja yang toksik. Toksik. Saya pernah tuan-tuan, saya tanya, tuan-tuan tempat kerja tuan-tuan toksik? Kat sini toksik? Tak ada angkat kan? Biasa orang tak angkat. Tapi ada satu tempat tuan-tuan diangkat. Saya syabas kat hospital. Okey, siapa kat sini yang tempat kerja dia, department dia toksik? Tuan-tuan ramai-ramai angkat. Saya, kami. Kan toksik kan? Allah, berani dia orang dah lah bos-bos kat sini. Tapi bobo dia boleh senyum je. Baik pula bobo ni, kenapa? Apa maksud tuan-tuan tempat department tuan-tuan toksik? Oh, kita orang department menguruskan pepejal-pepejal dan buangan-buangan toksik, hasil-hasil toksik. Hospital kan barang-barang ada toksik-toksik. Yang tu bukan, itu bahan toksik. Yang kita cerita ni orang yang toksik. Tuan-tuan, just nak bagi tahu tuan-tuan. Cukup seorang je toksik dekat satu department, boleh pecah belah satu department. Ni, dalam kita punya dewan ni tuan-tuan, cukup seorang je toksik. Rosak program kita. Dan sama juga dalam keluarga, cukup ada seorang je toksik, boleh cerai-berai suami isteri. Boleh putus hubungan mak dengan anak. Boleh putus. Contohlah tuan-tuan, anak sakit, demam. Tapi kalau anak demam dengan lelaki kita demam, mana yang lebih memenatkan? Dia punya lelaki kalau dia demam, walaupun dia kuasa strong, kuat, tough macam mana pun, bila dia demam kan dia jadi teruk daripada anak kita punya manja dia lah. So contohlah anak kita sakit, demam kan. So of course lah kita akan terbawa-bawa ke tempat kerja kita. Allah, anak aku okey ke tak ni, anak dia cukup makan ke tak ni, kena cucuk buntut ke tak ni, ubat apa semua kan. Tu antara menyumbang. Ni baru cerita anak demam. Ni belum cerita lagi bergaduh, belum cerita lagi konflik dan sebagainya. Okey. Jadi ini antara 7 punca yang kita nak tengok ada tak dekat hidup kita yang kerja dekat Manjung ni. Kalau dekat sini tuan-tuan, dekat Majlis Pembenaran Manjung ni ada dalam 7 tu ada salah satu, ataupun salah 2, ataupun salah semua sekali. Tuan-tuan kena dengar sampai habis program ni. Sebab insya-Allah mungkin ada perkara yang kita boleh adjust dan kita boleh tambah baik. Tuan-tuan, saya datang bukan untuk bagi motivasi tuan-tuan. Saya dah berhenti dah. Lama dah berhenti jadi motivator. Sebab saya tak nak hanya bagi semangat. Kita kena semangat. Siap kalau saya buat gaya. Contoh benar tak macam buat gaya macam kan program motivasi. Okey, semua kita kena jadi pekerja yang emosi yang baik. Okey, sekarang tangan kita semua dekat sini. Saya pekerja. Anti rasuah. Integriti. Okey, sama-sama. Saya pekerja, integriti. Integriti sebut 3 kali. Integriti. Macam tu. Batungkan tangan kiri pula. Saya bekerja, semangat sebut 3 kali. Semangat. Okey, gabungkan semua. Saya bekerja, integriti. Semangat. Okey, tuan-tuan, saya nak tanyalah tuan-tuan. Tuan-tuan balik office macam tu ke tuan-tuan buat dekat meja? Okey, sebelum kita start, integriti. Abang-abang saya nak tanya, abang-abang nak buat kerja-kerja penguatkuasaan, abang-abang ada ke? Bang, sini bang. Abang tak bayar ni. Sabar bang. Integriti. Tak ada buat macam tu bang. Memang abang kena ingat dibawa ke hospital lah. Kalau macam tu gaya ni tuan-tuan. Jadi, sebabkan itu tuan-tuan, saya tak nak cerita semangat tuan-tuan. Kita pun pernah dengar macam semangat ni, sedih-sedih ni tuan-tuan. Sampai dalam dewan je, keluar dah tak jadi apa lah. Tuan-tuan ingat tak lagi kita punya ceramah dulu-dulu zaman sekolah dulu, tutup mata bayangkan mak ayah kita. Kan? Siap dengan lagu-lagu lagi. Kan? Balik rumah tengok ada banyak kasut, banyak selipar depan pintu. Menangis-nangis. Tuan-tuan nangis tak tuan-tuan masa sekolah-sekolah dulu lah, masa universiti ke kan? Atau masa besar-besar ni pun kita ikut anak kita buat ceramah ke ibu bapaan dengan kita pun nangis juga. Allah, SPM kan? Tapi tuan-tuan perasan tak? Nangis dalam dewan je. Dia keluar tu dah nampak nasi tomato, dah nampak bihun goreng Singapura apa semua kan? Dia dah lupa dah. Jadi tuan-tuan, saya punya niat saya supaya session kita ni walaupun sejam, keluar ni kita tahu nak buat apa dah. Tuan-tuan, saya tak nak buang masa. Tuan-tuan, boleh tak kita pergi pada apa yang kita boleh buat? Alright. Pertama sekali, tuan-tuan perasan tak first kali kita cerita pasal burnout?
Penat yang melampau. Macam mana nak settlekan penat yang melampau? Macam mana nak settlekan burnout ni? Sebab burnout ni tuan-tuan kalau tidur pun, berjam-jam tidur pun belum tentu lagi settle. Sebab kita bukan penat badan saja. Kita penat emosi, otak kita, mental kita, hati kita ni kita penat. Jadi tidur semata-mata bukan solution. Dia ada lagi benda yang kita kena add on. So apa benda yang kita kena add on? Dalam psikologi tuan-tuan ada satu term. Tuan-tuan hafal term ni tau, supaya nanti tuan-tuan nampak macam baru lepas dengar ceramah. Jangan nanti tuan-tuan keluar, kau dengar apa ceramah tadi? Sayur. Bila sayur je, tarik jari, tangkap jari kawan. Tak jadilah macam tu tuan-tuan. At least tuan-tuan keluar je orang tanya. Tadi dengar ceramah apa? Break the pattern. Nama dia break the pattern. Ini salah satu kaedah dalam psikologi untuk kita boleh menguruskan burnout. Okey, Dai, saya tak faham break the pattern. Apa pattern yang kita kena break ni? Break the pattern ni maksudnya, selagi kita berada dalam rutin yang sama berulang-ulang, kita akan ada burnout. Sebab kita akan hilang rasa excitement tu. Sebab kita diciptakan untuk rasai excitement yang berbeza-beza setiap hari. Bukan untuk tukar kerja, tapi kita kena add on rutin-rutin yang berbeza. Tak faham lagi Nai? Ni contohnya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cuti, selalunya tuan-tuan buat apa? Kan? Jadi end up itulah yang kita ulang-ulang bertahun-tahun sampailah sekarang kan. Okey, jadi apa benda yang kena add on tuan-tuan? Hanya add on rutin-rutin yang kecil yang kita tak biasa buat. Tuan-tuan, sebenarnya ada banyak benda yang tuan-tuan kalau buat, benda tu akan bantu kita turunkan burnout. Saya bagi beberapa contoh yang tuan-tuan mungkin boleh fikirkan. Pertama sekali tuan-tuan, antara benda yang kita boleh buat dalam kajian-kajian psikologi ni banyak membantu kita untuk uruskan burnout. Pertama, kita kena attach semula, berkawan semula dengan kawan kita yang sebelum ini kita pernah berkawan rapat. Kawan mana? Kawan yang saya masukkan ni bukan orang. Bukan orang? Siapa pula Dai masukkan ni? Tuan-tuan, kita kena berkawan semula dengan alam. Alam ini memang Allah cipta untuk serve kita, untuk khidmat dengan kita. Kita kan khalifah. Tetapi tuan-tuan perasan tak, kita dah kurang ada attachment masa kita dengan nature. So bila kita ni banyak duduk dalam bangunan, banyak dengan skrin, banyak dengan handphone, social media, dalam rumah, kita dah kurang ada masa dengan alam. Sebenarnya tuan-tuan, alam ni dia punya fungsi membantu untuk kita detox balik emosi-emosi kita yang tak stabil. Dai, macam mana nak berkawan semula ni? Macam mana nak add friend? Antara yang kita boleh buat adalah kita buat teknik grounding. Teknik grounding ni apa? Teknik kita berjalan atas padang, atas tanah, atas rumput ataupun dekat pantai punya pasir tanpa pakai selipar dan alas kaki. Tuan-tuan nampak macam biasa kan? Tapi tuan-tuan dalam kajian psikologi banyak menunjukkan orang yang berjalan dekat nature ni, berkaki ayam ni tuan-tuan, dia membantu untuk neutralize balik ion-ion dalam badan ni bagi stabil balik. Paling cantik kalau tuan-tuan boleh berjalan atas rumput yang awal-awal pagi tu. Kan ada embun-embun tu kan? Itu boleh menguatkan kita punya badan. Tuan-tuan ingat tak dulu kita main lecak dulu? Petang-petang hujan. Masa hujan tu lah senang best main bola. Masa tu lah habis balik memang kena bantai berbirat dengan mak ayah kita. Kau dengan lecak kau main bola Tapi tuan-tuan tahu tak, dengan tanah-tanah tu, dia bagi kita immune system kita makin kuat. Sebab kita berkawan dengan nature dulu. Sekarang anak kita pun kita tak bagi. Jangan lecak kotor. Tuan-tuan tahu tak antara perkara yang kita boleh buat? Ini tuan-tuan nampak macam basic je Dai. Tapi tuan-tuan, inilah ramai orang dah tak buat dah. Apa dia? Mandi hujan. Tuan-tuan ingat tak dulu kita mandi hujan? Cuma tips tuan-tuan, kalau boleh jangan hujan terus mandi. Ambil masa 10 minit, 15 minit dulu. Kenapa? Sebab di awal itu dia ada asid yang tak sihat. Bagi dulu, sebab kita punya udara pun bukan sihat sangat pun. Bagi settle dulu, lepas 15 minit tuan-tuan, mandi dengan kawan-kawan pula. Mandi dengan anak-anak, bawa isteri, bawa keluarga tu mana? Sini, mandi. Sebab kita dah dimomokkan, kalau mandi hujan je, demam. Tuan-tuan, tak mandi hujan pun demam.
Sebab hujan tu dia adalah alam, dia nature yang akan bantu kita kuatkan tubuh badan dan anak-anak. Biarlah anak-anak melompat. Itu cara untuk regulate emosi yang kita dah lama tak buat. Dan tentu kena buat. Ada tuan-tuan, saya ingat lagi, saya forum dengan seorang pegawai psikologi PDRM Bukit Aman. Dia kata sebab dia handle kes-kes besar pasal jenayah-jenayah kanak-kanak dekat Malaysia. Dan dia kata antara benda yang dia buat, amalan dia adalah setiap kali hujan, dia akan ajak anak-anak dia mandi depan rumah. Mulanya jiran-jiran semua nampak pelik. Cakap sihat dengan ni dengan anak-anak kau melompat-lompat kat hujan kan. Tuan-tuan, endingnya sekarang ni kawan jiran-jiran pun join sekali. Kerana itu adalah salah satu break the pattern yang bagus untuk kita ni boleh regulate emosi kita. Terapi, betul. Itu terapi alam dipanggil. Ada juga kat sini suka hiking. Bagus tuan-tuan, pergilah hiking. Dan antaranya lah, kalau abang-abang kat sini, dia suka pergi mancing. Pergilah mancing abang-abang. Jadi pada isteri-isteri, kalau ada suami kita, dia minta yang, bolehkah abang pergi mancing? Tolong benarkan. Gunakan lesen saya bang, cakap Dai pesan. Kalau stres-stres sangat pergi mancing, abang-abang tolonglah pergi mancing. Tapi kalau hari-hari mancing, jangan pakai dah nama saya. Dia jangan hari-hari sebab nanti dia akan jadi addict pula dan dia akan mula untuk tinggalkan pula tanggungjawab. Dan abang-abang kena tengok juga. Kadang-kadang kita punya permintaan tu tak kena masa. Kena pula malam tu isteri kita ni tengah busy. Anak pula ramai, anak pula 9. Seorang melekat kat dinding, seorang melekat kat siling, beza setahun. Seorang meka matos, seorang papazola. Lepas tu dengan isteri kita baju kelawar. Isteri kita pula kerja sini. Perempuan kalau dia dah malas bergaduh, akak-akak akan sebut apa kat suami? Pergilah, pergi. Dan kita pun pergi. Memang itulah last kita boleh mancing. Tuan-tuan, tengok keadaan. Kalau kita boleh bawa dengan isteri, bawa isteri. Sebab kadang isteri pun, dia pun kena break the pattern juga. Yang kita je break the pattern. Antara yang kita boleh buat juga. Yang pertama, nature tadi kan. Antara tuan-tuan yang kita boleh buat adalah, ni saya cerita benda-benda simple-simple yang kita mungkin boleh add on. Saya tak nak cerita susah sangat. Nanti jadi macam, susah nak buat. Ini simple-simple je. Antaranya tuan-tuan yang kita boleh buat adalah decluttering. Decluttering tu apa benda? Decluttering adalah kita duduk dekat satu bahagian dekat rumah kita tu dan kita buang benda yang kita dah lama tak pakai. Ataupun kita nak bagi orang baju-baju yang kita dah tak muat. Sebab Azam bertahun-tahun semua sama je, dia punya saiz badan dan berat, bagi je lah orang. Sebab kita memang akan simpan beberapa baju hanya sebab macam nanti muat. Tak lama lagi akan muat. Bagi je lah tuan-tuan, lambat lagi tu. Nanti dah kurus bawa cerita lain lah. So decluttering adalah kita membuang barang-barang, perkara-perkara, sesuatu yang dia unnecessary yang kita lama dah tak pakai, kita buang. Rupanya itu salah satu terapi. Tadi saya dengar ada abang sebut cuci rumah. Itu salah satu juga terapi. Paling kuat, bagus terapi adalah menyuci tandas. Toilet tu tuan-tuan kalau kita cuci itu jadi salah satu terapi. Penat ada ni tuan-tuan, itulah penat yang akan regulate emosi. Boleh ke tuan-tuan? Boleh. Dan itu antara amalan para ulama. Ada ulama-ulama khususnya di Pakistan dan India. Ulama-ulama besar ni yang kira kalau mengaji ni, bagi syarahannya ni, beribu orang kat depan. Amalan mereka waktu malam apa? Mereka akan pergi tandas dan cuci toilet. Dan bila ditanya kenapa cuci toilet? Kerana di siang hari mereka dipuja, dipuji, dimuliakan untuk membuang kesombongan adalah dengan cuci tandas, dengan cuci najis. Boleh membersihkan hati. Kalau kita nak sombong, antara terapi dia adalah cuci toilet. Boleh ke tuan-tuan? Ni semua diamnya kenapa tengah fikir toilet mana nak cuci. Okey, antaranya apa lagi? Ni saya share beberapa lagi. Antaranya adalah silent breakfast. Silent breakfast? Silent breakfast maksudnya tuan-tuan, sarapan yang tak ada interaksi dengan handphone. Tuan-tuan, sekarang kan biasa kita tengok kan, tepi ni kan ada kedai nasi kerabu, nasi kerabu. Apa dah nama dah, aku lupa tadi dah hafal dah. Pak Gad, apa atas nama tak? Tapi contoh. Sebab tadi saya lalu. Tok Gad Tok Gad. Betul Tok Gad. Ramai tadi. So ini viral ke? So saya lalu tadi.
Ramai yang makan. Tapi dia makan sambil apa? Sambil pakcik-pakcik pun sama dengan TikTok dia juga, dia tengok juga. Kawan depan ni ada 2 orang, sebelah kat sebelah ni duduk satu meja tapi masing-masing dengan dia punya handphone. Tuan-tuan, rupa-rupanya antara salah satu cara untuk nak break the pattern adalah makan tanpa tengok handphone. Dan itu benda yang kita dah pernah buat dulu. Dulu kan tak ada handphone, paling gempak pun public phone. Itu pun kita tekan bintang hash supaya shilling tak jatuh cepat. Tuan-tuan, dulu momen makan dengan family adalah momen yang diridui. Sebab masa itulah bapak kita akan tanya, engkau macam mana sekolah, okey? Engkau macam mana engkau ni? Banyak merah ke? Banyak apa? Kau punya peperiksaan kau ni? Itu momen mak tengok muka anak, anak dapat tengok muka mak. Tapi sekarang kita masih lagi makan semeja. Tapi masing-masing dengan dunia masing-masing. Perlu ada silent breakfast ataupun silent dinner. Tuan-tuan akan tengok emosi tuan-tuan akan regulate balik. Tuan-tuan jangan percaya cakap saya tuan-tuan. Tuan-tuan buat je. Tuan-tuan akan tengok, bestnya. Tuan-tuan, kita jadi macam contoh pergi kedai makan kan. Pelik sangat tuan-tuan kalau tak keluarkan handphone kan tak? Mestilah keluar handphone. Contoh keluar dengan anak-anak breakfast. Anak kan tadi berapa orang tadi? 9 orang. Berderet 9 orang. Dah macam bawa pergi rombongan sekolah dah. Okey, duduk semua. Okey, semua cukup 1 sampai 9 cukup. Anak-anak pula tak nak bagi sabut, kita bagi handphone masing-masing. So kita pun dengan handphone kita juga. Sementara tunggu makanan sampai, masing-masing dengan ni kebiasaan yang saya dan kita semua buat. Tunggu main phone. Tuan-tuan, kita tak biasa untuk borak dengan anak kita kat depan tu. Kita dah lama tak borak dengan mak ataupun isteri ataupun pasangan kita masa tunggu makan sampai. Ini semua cara untuk regulate balik emosi. Lepas ni tuan-tuan, kawan-kawan, lepak dengan kawan-kawan kan, kalau tuan-tuan dapat ketepikan handphone, tapi tu lah masalahnya tuan-tuan, dia kena ramai-ramai datang ceramah. Saya pernah, tuan-tuan, bila saya dapat ilmu ni tuan-tuan, saya pun balik rumah, saya dalam hati, aku hari ni nak jadi anak soleh. Aku akan balik rumah, jumpa mak, aku takkan main handphone lagi. Sebab selalunya kan, saya kalau datang balik rumah, balik kampung, jumpa mak, tapi sibuk dengan handphone. Terpaling influencer, saya pun main handphone, main TikTok pun semua kan. Okeylah, aku nak jadi anak soleh lah. Balik, saya balik tuan-tuan dalam hati, aku takkan pegang, sentuh phone pun tak nak. Saya balik rumah, makan dengan mak, saya memang tak pegang phone. Tapi mak saya dengan TikTok dia. Best juga TikTok ni, baru lepas install. Dia pula sibuk dengan TikTok. Rupa-rupanya tuan-tuan, diperlukan dua-dua pihak. Dan tuan-tuan akan nampak, tuan-tuan mungkin tak boleh buang terus. Tapi tuan-tuan boleh tak? First 10 minutes, ibu nak borak dengan korang boleh? Itu adalah culture yang sangat baik untuk emosi kita dengan anak. Contoh, kita pergi 7E contoh. Kita nampak ada pakcik tu kan, dia beli roti, dia beli air kotak sampai kat kaunter. Kita terus pergi, pakcik, apa yang ni saya bayar. Pakcik dah boleh keluar. Dia keluar. Dan kita bayarkan. Antaranya kat kedai makan, kita belanja meja sebelah. Biar tak semestinya dia kena tahu siapa yang bayar. Untuk jaga keikhlasan kita. So kadang-kadang tuan-tuan kan kita jaga dekat area Manjung ni, kalau kita nampak ada kucing-kucing kan, ada orang yang dia dah prepare dekat motor dia, kat kereta dia makanan kucing tau. Yang dia akan bagi makanan kat kucing. Tu random act of kindness. Tuan-tuan tahu tak? Sesiapa, ni Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang menghilangkan kesulitan orang lain, Allah akan hilangkan kesulitan dia dunia dan akhirat. Tuan-tuan tengok orang susah, tuan-tuan tolong tanpa minta apa-apa daripada dia, Allah akan selesaikan masalah kita juga. Boleh tuan-tuan? Saya risau tuan-tuan semua diam, senyap. Ke tuan-tuan nak buat yang integriti? Tuan-tuan kalau nak, saya boleh buat lah benda tu, dulu saya buat. Alright. Okay. So setelah break the pattern boleh tuan-tuan Okay. Dan of course tuan-tuan, break the pattern yang sangat baik adalah bila tuan-tuan buat amalan-amalan ibadah yang kita tak biasa buat. Antara contoh yang kita mungkin tak biasa buat ataupun jarang buat. Contohnya, hari ni nak try lah. Bukan hari-hari pun. Hari ni nak try lah solat duha 8 rakaat. Contoh. Hari ni nak try lah baca Yasin 3 kali. Contoh. Hari ni nak try lah sedekah lebih sikit. Biasa sedekah 100, nak sedekah lebih sikit lah 1000 macam tu. Contoh. Kan? Apa saja kebaikan-kebaikan tuan-tuan, ibadah-ibadah yang tuan-tuan tak biasa. Contoh.
Nak try lah hari ni, aku nak try zikir lah 1000 kali sehari. Biasanya 100. Tuan-tuan buat, dia bukan hari-hari pun, tapi tuan-tuan buat benda yang baru, amalan yang baru. Dan tuan-tuan akan nampak perubahan dari segi mental dan emosi tuan-tuan. You should try. Boleh tuan-tuan Okay, next kita pergi kepada dekat part tu jam pukul 10 dah. Tu je lah ceramah saya tuan-tuan. Jadi jap sebelum saya habis, sebab tuan-tuan time tuan-tuan pukul 10 kan, tuan-tuan ada urusan lain kan. Jadi saya nak ambil masa ni, peluang ni, kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita habiskan. Ada any question? So, saya baru catat sikit je lagi. Okey, ada soalan tak nak tanya? Sebelum saya tanya soalan. Atau wakil-wakil kawan-kawan. Okey, baik puan. Okey, good question puan. Tuan-tuan tahu tak, ada kes-kes mereka yang telah disahkan, contoh kanser stage 4, ataupun dia telah disahkan oleh doktor dia boleh hidup lagi 3 bulan disebabkan penyakit yang sangat rare. Dan ada di antara mereka meninggal bukan sebab penyakit, meninggal sebabkan tekanan. Maksudnya penyakit tu tak hit dia lagi untuk dia meninggal, tapi disebabkan tekanan yang datang terlebih dahulu. Kerana apa? Sebab dia rasa dia dah tak ada hope. Dah lah, aku dah tak ada harapan lah untuk hidup. Dah lah, aku dah tak ada harapan untuk sembuh. Doktor kata aku pun lagi 3 bulan setengah je lagi. Memang dah tak ada harapan. Tuan-tuan, itu antara penyumbang juga kepada orang ada tekanan. Sebabkan dia rasa penyakit dia tak boleh sembuh atau penyakit dia menyusahkan orang lain. Jadi, apa kaedah yang kita boleh buat untuk kita ni nak cater bab tekanan itu? Tuan-tuan tahu tak? Antara penyumbang kepada kanser adalah tekanan. Stres boleh sumbang kepada kanser. Bukan hanya pemakanan, bukan hanya lifestyle, tapi juga tekanan yang tak diuruskan dengan baik. Dia akan makin kuat kanser tu. Dan saya nak share tuan-tuan, since kita kat Negeri Perak kan, saya banyak program dengan Persatuan Kanser Negeri Perak, dan saya dapat salah satu testimoni real depan mata saya. Nama dia Abang Zaki, nama sebenar. Saya cerita ni sebab keajaiban yang berlaku yang dia cerita kat saya. Dia bagi tahu kat saya. Tapi saya cerita sini habis sini tuan-tuan, jangan cerita kat orang lain tau. Janjilah. Okay. Allah, Gen Z. Alright. Abang Zaki ni, dia penghidap kanser stage 4 pangkal hidung. Dan doktor sahkan dia boleh hidup lagi 2-3 bulan. Dan disebabkan dia boleh hidup lagi 2-3 bulan, apa dia buat? Dia kan dalam ahli Persatuan Kanser Negeri Perak. Jadi dia telah ziarah kawan-kawan dalam senarai persatuan dia sebelum dia meninggal. Dia niat, sebelum doktor kata lagi 2-3 bulan, tak apalah, sebelum aku meninggal, aku nak ziarah kawan-kawan aku seramai mungkin. Dia pun ziarah tanya khabar, ziarah bagi makan, ziarah bagi sokongan. Tuan-tuan, selepas 3 bulan, dia jumpa doktor balik. Doktor tak mati-mati pun lagi. Dan doktor diagnose dia sekali lagi. Dan dia telah disahkan bebas kanser. Dan dia tunjuk gambar dia dulu. Dulu gambar dia tuan-tuan, hitam muka dia sebabkan kemo dengan radioterapi. Sekarang saya tengok, masa saya tengok dia tu, handsome dah. Kerana apa? Dia tetap sakit. Dia disahkan oleh doktor dia sakit. Cancer stage 4 lagi. Tapi kerana dia boleh menguruskan emosi dia, dan satu rahsia yang saya perasan balik baru saya macam relate. Nabi bagi tahu dalam satu hadis, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Dan antara culture, antara kebiasaan orang-orang terdahulu, kalau suami sakit, dia akan buat makan-makan kat surau. Dia akan sedekah makan kat rumah anak yatim. Sebab Nabi kata sedekah boleh mengubati penyakit. Dan ziarah boleh mengangkat kesusahan-kesusahan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan pernah ingat tak? Pernah dengar tak ustaz-ustaz cakap, tetamu yang datang, dia datang bawa rezeki dan keluar dia bawa benda-benda kotor daripada rumah. Dan kita kalau ziarah orang sakit, kita ni yang ziarah, macam Abang Zaki kan dia ziarah orang sakit kan? Kawan-kawan dia semua kanser-kanser juga. Bila kita ni menggembirakan hati orang lain, Allah akan gembira dengan hati kita. Abang Zaki, dia telah sembuh daripada kanser stage 4.
kerana dia telah menguruskan emosi tekanan dia dengan baik. Okeylah, tu je lah tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Tuan kita ada soalan terakhir last sebelum kita tutup. Saya minta maaf tuan-tuan, sebab itulah masa kita tak berapa banyak sangat. Kalau ada ruang peluang nanti, insya-Allah kita cuba untuk share lagi. Okey, kalau tak ada tuan-tuan soalan, saya tutup tuan-tuan dengan satu poin terakhir, boleh ke tuan-tuan? Ini last, janji last. Boleh? Terakhir sekali tuan-tuan, emosi ini dia bukan musuh untuk kita. Bahkan sedih tidak semestinya sesuatu yang buruk. Dan happy tidak semestinya benda yang baik. Ada orang yang dia sedih. Dengan sedih dia makin dekat dengan Tuhan. Menangis, menyesal dosa dia. Menangis sebabkan keinsafan. Dan dia jadi orang yang lebih baik. Dan ada orang dia gembira. Dia happy. Sebab apa? Dia happy sebab ambil hak orang lain. Dia happy sebab dia kaya, sebab dia langgar integriti. Dia happy dengan kejatuhan orang yang dia tak suka. Itu happy yang bagus ke tak bagus? Itu happy akan merosakkan hati. Jadi sebenarnya emosi ini happy, tak happy, sedih, gembira, sakit ataupun sihat, dia bergantung kepada emosi itu bawa kita makin dekat dengan Allah ataupun tak. Kalau emosi itu buatkan kita makin dekat dengan Allah, itu emosi yang baik. Tapi kalau emosi itu buatkan kita makin bergaduh dengan Tuhan, tak puas hati dengan takdir, kita makin bergaduh dan konflik dengan orang, maka itu emosi yang tak sihat. Tonton Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi pun menangis. Nabi menangis ketika kehilangan dua orang anaknya, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nabi Muhammad SAW manusia sempurna. Nabi Muhammad ni sempurna dari segi fizikal, spiritual, emosi, semua sempurna. Tetap Nabi nangis dalam banyak episod kehilangan Nabi SAW. Antaranya adalah ketika Nabi SAW kebumikan anak Nabi. Nabi ada 7 orang anak. Salah seorang anak Nabi namanya Ibrahim. Nabi kuburkan anak Nabi, kebumikan anak Nabi. Dan waktu itu Sayyidina Abdul Rahman nampak Nabi nangis. Dan Sayyidina Abdul Rahman tanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau pun nangis?" Pelik kan? Nabi nangis macam tak berdamai dengan takdir ke? Kan? Kau ni tak beriman dengan qada dan qadar ke? Apa kata Nabi SAW? Dan ayat Nabi ini menjadi penutup untuk program kita pagi ini. Kata Nabi SAW, "Wahai Abdul Rahman, hati ini sedih, mata ini menangis, tetapi mulut ini takkan bercakap selain daripada apa yang Allah redha saja." Maksudnya apa? Maksudnya Allah tak pernah menghukum perasaan kita. Sedih bukan satu dosa. Kecewa, penat, itu bukan tanda kita ahli neraka. Yang Allah nilai adalah perbuatan dan tindakan kita disebabkan emosi itu yang Allah hukum dan nilai. Tuan-tuan, moga-moga Allah kurniakan kita kekuatan. Tuan-tuan buatlah dulu yang saya cerita tadi tu. Cari apa benda yang benda baru kita nak. Kita dalam kita mengawal emosi.